Waalaikumsalam. Ya tuan, apa? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan blok ekor saya. Ya, macam mana berkembang abang? Dia macam tu lah dia. Kemarin balik tengok macam mana? Balik malam dia sakit-sakit perut tu lah. Buang angin. Lepas tu nak terberak, tak sampai rumah lagi. Dia singgah kat pam minyak tu, buang lah. Tapi dua semalam hari ni pun sama tak? Hari ni sama-sama juga. Cuma dia masih rasa dia masih dengar lagi lah ni. Oh, bisikkan. Dia bisikan sebab apa? Dia tengok dia gemar-gemar tu, dia kata, siapa nak bayar gaji aku ni? Kamu ni gaji banyak apa macam mana? Dia orang tertentu. Orang yang dia berangin dengan dia ni. Ya. Ada dengan orang yang okey macam saya, elok aja tak ada kacau. Dia cepat touching ya. Cepat touching. Dia yang jadi macam tu start dia bila? Dah hari ni hari keempat kelima lah, dah kelima lah. 5 hari. Dah 5 hari lah. Dia tak off, memang on ya. No on ya. Dia punya halusinasi tu. Betul. Dia mengemas dia macam tadi dia tak, ni orang kata yang kat bengkel tu dia tak tidur. Kat satu door pukul 3 pagi dia ni tengok dia hantar report tu. Okey. Dia tengok pukul 3 pagi. 3 pagi tu dia mengemas lah, dia pergi dan sana ambil gambar lori, ambil gambar ni kedai makan. Ya. Pagi tadi saya hantar dia pergi nak cek yang ke klinik tu. Dia kata nak gantut. Baik. Dia cakap keluar tengok dia hantar report gambar. Dia dah kat pasar dah. Dia jalan sampai ke pasar. Dia rajin hantar report lah. Tak tahu dia memang dia suka ni. Dengan saya dia bagi gambar dekat sini. Bagus lah. Dia boleh senang nak pantau. Senang nak tengok dia kat mana kan. Mungkin sebab adakah sebab dia tahu yang dia kerap lupa? Takut orang tak cari dia buat. Mungkin juga sebab macam tadi saya hantar dia kat Jalan Rosso, kat hostel tu. Dia tinggalkan dia seorang-seorang kat sana tu. Dia kau dia nak balik sini kat bengkel. Cakap bengkel tak payahlah sebab kau kemas-kemas sini. Kau ni marah-marah kan. Tak boleh jumpa orang. Nampak budak bengkel kau rasa nak marah. Tak payah ni. Baik. Dia kata aku nak balik kampung ni lagi 2-3 hari nak balik kampung. Memang nak balik kampung tapi dia kata nak kerja. Tak payah. Kau kerja kat kat bengkel, kat rumah je. Rumah hostel dia. Dia sorang-sorang. Ya. 5 hari dah. Tadi ada 5 hari lah. Tapi kurang hari ni kurang sikit lah. Kurang macam mana tu? Maksudnya tak ada dia ni sangat. Macam tu hari bawa polis lah. Ya. Jauh-jauh dia bawa polis tu. Pusing satu ni. Satu kilang ni. Sampai dia orang pergi kepung lah. Dia dengan takut dia langgar kan. Dia angkat tangan, angkat kaki lah. Lepas tu kalau dia okey sikit, dia sembang kita. Adakah dia orang ni takut aku apa ni. Nak apa polis tu. Aku saja je kata dia. Sembang apa malam kan dia? On the way balik tak sembang apa lah. Tak ada sembang apa lah. Dia cerita lah. Dia sembang je. Dia tu lah. Orang ni lah. Kita dengar je lah. Lepas tu layan lah. Layan je lah. Layankan je. Layan. Tengok rupa dia je hari ni dengan semalam. Ada perbezaan? Ada beza lah. Cuma pagi-pagi tadi lah. Dia nampak marah saya. Mungkin dia tak tidur kan. Tak tidur. Lepas tu saya ambil dia pukul 9 tu. Jumpa dia pukul 9 lebih tu. Saya tengok. Dia tertidur dah. Tengok orang dia pada bawah. Nanti tengok dia tidur lah. Saya takkan nak kacau lah. Sebab saya tahu dia hantar gambar report tu. Ya. Gambar dia ni pukul 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi pun tak tidur lagi.
Lepas tu pukul 7 ke 8 dia dah sampai ke tempat lain pula. Okey. Dia kata dia sesat. Tahu aku jumpa balik jalan nak pergi bengkel, kata dia. Dia tahu dia lupa tu. Lepas tu dah tunggu kau, aku tertidur. Tak apa, tidur lah. Tak tahu kau ada pula kat sebelah katanya. Tapi rapat kan dia, bagus kan dia. Memang daripada kecil lah. Adik nombor 2. Tak, memang daripada budak, daripada kecil-kecil dulu memang rapat je lah. Rapat lah. Saya habis SPM terus lari KL. Dia yang duduk kampung. Kira-kira tu dia start sangkut tu umur apa? Umur apa dia start, dia kata dia masuk teknik, sekolah teknik umur 16 ke 15. 16 dia ambil dah. Tapi ambil yang bukan jenis ni lah. Ganja lah apa semua. Ganja semua. Dia kata dia kena bully. Semalam balik dia kata dia kena bully. Sekolah teknik. Dia kena masuk bola katanya. Dia sepak orang katanya. Ya. Kadang-kadang apa halusinasi dia sama. Tapi tadi lepas mandi sungai tadi, segar dia. Terima kasih lah ni, syukur alhamdulillah. Tapi dia mulut dia bagus, dia tak lepas. Allah. Lepas ni lah. Zikir tu dia tak lepas lah. Subhanallah, alhamdulillah, syukurnya. Kau tengok dia suka tengok alam sekitar. Ya. Kejadian alam ni. Kau tengok tu langit tu long kata. Kau tengok ni. Cantiknya. Semalam kan balik kan lalu jalan hutan ke kanan kan. Ya. Jalan nak balik ke daripada ikut lekas di kanan tu highway tu. Cantik dia kata tengok. Di kanan tu pokok-pokok apa semua. Besar-besar hutan. Tenang kata dia. Tapi bengkel dia tak boleh dia. Bengkel dia stres. Ramai orang dia ada banyak budak kerja. Budak kerja, lepas tu makan semalam lepas balik terawih tu moreh tu. Ajak dia makan. Dia bukanya lagu apa-apa dah. Lepas tu kedai tu bukan lagu juga, ada lagu raya. Kau ingat kau orang seorang aja nak enjoy, aku pun nak enjoy juga nak dengar lagu. Alamak. Dia makan, tak tahu je dia menjerit je. Apa hal pula dia menjerit. Enjoy kena enjoy. Dia geram itulah. Lepas tu dia tegur orang ni. Ada orang tu layan je. Ada dapat lah minyak wangi. Dapat satu minyak wangi lah. Apalah dia orang tu bagi. Oh gitu. InsyaAllah. Kita tengok macam dah. Ni 24 jam ni. Kira 24 jam lah ni. 24 jam lah. Subhanallah. Tak apa, kita tengok perkembangan esok pula macam mana, insyaAllah. Yang botol ke pertama tu, dia beri basuh muka lah apa semua. Alang. Ni Pak Yu kata minum bukan basuh muka. Orang tidur kan. Dari bancuh yang dalam botol air mineral tu kan. Tak banyak ke dapat itu? Satu botol. Habis botol tu? Habis botol tu ni. Jadi 3 botol dah ada dia betul-betul minum 3 botol. Tapi saya bancuh lagi tadi 4 botol bagi kat dia tadi. Oh bukan yang saya bagi tak, yang titik tu lah. Yang satu botol tu habis dah dicin. Dia biar. Habis satu yang botol besar tu semalam balik kan. Habis dah. Subhanallah. Lepas tu kan pagi tadi pun saya bancuh ni. Yang 4 botol kecil tu kan. Lepas tu dah habis tu tadi lepas mandi tu dah masuk botol yang ketiga. Dia tu standby buat 4 botol lagi bagi kat dia tadi. InsyaAllah. Okay, tak apa. Dia kata sedap lah ni. Dia cuci usus cuci. Kentut aku ubat Pak Yus ni kata. Tak apa dia minum, tak apa elok lah. Minum habis lah. Ya lah. InsyaAllah. Okey, baik. Maksudnya hari-hari saya ulang aja kan. 4 botol. Sampai habis tu. Sampai habis yang botol kecil tu kan. Nanti dah habis botol tu baru saya beritahu baik Pak Yus lah. Baik. Ya betul lah. InsyaAllah. Alright dah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Jangan suruh dia bercakap. Ustaz Mak Yu ni. Ustaz Mak Yu ni. Jangan suruh dia bercakap. Cakap apa? Orang ni tak sihat. Astaghfirullah.